Katakan seorang itu duduk semayang sunat di belakang, lepas tu ada orang menyangka dia semayang fardu, terus mencuit. Apakah yang patut orang tu kena cuit itu lakukan? Adakah perlu semayang seperti biasa dan mana orang ikut dia pula? Dia tanya. Dia ni semayang sunat dalam surah, dengar boleh. Mari orang belakang ingat ke dia semayang fardu. Akak takbir tepi dia cuit pula dia. Cuit. Dia nak buat gua ni. Tak ada masalah ha? Kita semayang sunat, orang belakang semayang fardu, dia ingat kita semayang fardu, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dia tak boleh ikut ni semayang yang berlainan rupa. Kalau rupa tu sama boleh ikut walaupun tak waktunya berlainan. Depan semayang subuh, semayang sunat 2 rakaat, kita orang mari asar, mari ingat kita imam orang tu mari asar ikut dari semayang sunat. Umpamanya kita semayang zuhur, sunat zuhur, tak ada masalah. Orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat, orang semayang sunat boleh ikut semayang fardu. Hak khilaf tak kira lah. Hak niat kata hak boleh. Ulama-ulama, fuqaha mazhab Syafi'i kata boleh. Hak nak kata tak boleh, saya kira lah nak kata boleh, nak beramal. Boleh. Pasal apa? Pasal nazar rupa tu sama je. Ada rakaatnya sama, sujudnya sama je. Walaupun nama takyinnya zuhur, ni takyinnya sunat zuhur. Yang tak boleh rupa semayang tu lari berbeza. Seperti orang yang semayang sunat nak ikut orang semayang jenazah, tak boleh. Tu imam ni tak ada rakaat, jenazah seterik gitu mana boleh ikut. Ataupun kita semayang fardu zuhur nak ikut orang semayang gerhana matahari, tak boleh. Pasal gerhana matahari 1 rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali Fatihah pula, 2 kali rakaat. Jadi pelik nak buat mana kita. Jadi boleh. Cuma tak payah cuit. Ulama kata jangan cuit. Cuit ni untuk kita pergi semayang sah penuh dah, nak masuk tak boleh dah, takbir belakang cuit suruh dia duduk bostang, duduk dengan kita 2 orang, dia panggil 1 sah, seorang makruh. Nabi tak suka semayang tarik orang cuit gitu. Kalau kita nak buat dia jadi imam, kita tak payah cuit, duduk tepi dia dah, Allahu Akbar. Sebab orang yang jadi imam selain jemaah tak wajib pun niat jadi imam, tak syarat pun sah dia. Tak khabar ke dia pun tak apa. Jangan main cuit-cuit gitu.